Terpaksa buat di TikTok. Saya Melayu, saya Islam, saya Sabkang, Pakatan Harapan. Oh, ada kan sampai tengah tu? Tu ya. Walaupun DAP itu cakap Jawa, jangan percaya. Tun Suiling sahabatku. Amboi, tahu lah nak pergi sana. Amiruddin adindaku. Sekilas ikan di air, aku tahu dah hang tina ke jantan. Atau kedua-duanya sekali. Betul dah tuan-tuan. Betul dah kita buat tu. Tak salah dah. Tak ada lagi orang kita cakap lagu tu. Dia seorang ya. Selamat jalan. Azmi Lalai. Semoga kau berbahagia di sana. Bersama adinda dan sahabatku. Sahabatmu Cina cakap Jawa. Bukan kita cakap pasal perkauman. Mereka yang mengamalkan sikap tu. Saya nak habaq kat tuan-tuan tadi. Kerajaan Madani ditubuhkan dengan sokongan 30 kerusi Barisan Nasional. Selama 3 tahun, RCI diperam, direndam. Selepas orang petikai, Pak Saipah ambil masa 3 tahun untuk dedahkan. Dia kata kami nak repair tabung haji dulu. Bola otak hang. Hang ambil orang ni semua kerana mereka ada kes. Tapi dia kena hang nak menghisap madu daripada mereka. Hang simpan buah ketiak hang. Betul? Dia simpan RCI takut orang tahu. Takut terdedah siapa yang bersalah. Dia simpan buah ketiak pasal dia nak guna 30 orang ni. Dia nak ambil madu dulu. Dia nak ambil kesempatan. Diambil mereka untuk kepentingan diri. Pakatan Harapan. Bila nampak rakan-rakan kita ni sedang diri dah nak patah balik kat kita, didedahkanlah semua sebagai ugutan. Jahatnya PH ni tuan-tuan. Sebagai ugutan. Bukan nak cari kebenaran. Bukan nak cari ketelusan. Bukan. Mereka ni afterthought saja benda tu semua. Fikiran terkemudian. Mereka nak ambil kesempatan. Tubuh kerajaan. Dah hisap madu. Sepah dibuang. Hari ini mereka dedahlah RCI itu. Kita tak lindung siapa-siapa. Siapa yang bersalah. Selamat jalan masuk dalam. Hang tanggung sendiri. Kita pas. Prinsip kita jelas. Prinsip kita ialah orang Melayu daripada dulu mulia kerana Islam, hina kalau hai tinggal Islam. Melayu ni mulia kerana Islam, bukan kerana Melayu. Melayu ni bangsa. Tapi kalau Melayu ni jauh daripada Islam, dia akan menjadi bangsa yang hina. Betul? Kalau hang tinggal Islam, hang tak berani sebut Islam, semua hal berkaitan Islam, hang ketepikan, hang senyap, hang tak berani cakap, hang tak mau tegas, hang akan jadi hina. Betul? Itu yang jadi kat PKR. Walaupun dia Melayu. Terpaksa buat di TikTok, saya Melayu, saya Islam, saya Sabkang, Pakatan Harapan. Ada kan sampai tengah tu? Tu ya. Tuan-tuan semua, dalam PRU ke-15, PH hanya dapat 11% sokongan orang Melayu. Oleh kerana 11% inilah kerajaan tak stabil. Gelong kata tuan-tuan. Macam motor tak ada angin tu.
Tayar tak ada angin. Jadi kutu. Berjalan. Ni tahun yang ketiga dah tak boleh piah. Tak boleh lah tuan-tuan. Nak sembam lah kata dia pun nak jadi parti terah Melayu juga. Pula bapa ha. Tadi Mak Som ada hajak saya dalam bahasa Jawa. Saya tak ada tulis, lupa aku tu. Dah semua. Bahasa mencarut ni sat ya boleh. Tapi bukan mencarut tu. Penegasan. Dia berkata maki hamun. Hai, takkan maki lagu tu. Kami di Kedah maki lagu lain. Apa nak dengar? Orang Kedah tak maki itu penegasan. Tuan-tuan sekalian, yang dapat sokongan orang Melayu akan jadi kerajaan. Kerana orang Melayu ni baik. Hanya dengan kebaikan orang Melayu lah kerajaan akan stabil. Saya cerita banyaklah sampai orang kata saya cikgu. Dia berkata guru. Teruskan guru. Jangan. Kalau Kak Anwar Ibrahim dia kata guru, hentikan guru. Hari ini dia jadi apa? Penggulung. Menggulung Convention PKR. Orang komen di bawah tu, guru, letak jawatan guru. Habis dah tuan-tuan. Tak ada lagi Perdana Menteri orang kata Petra tu. Dia pun tahu, dia kata saya dikecam saban hari. Dah kecam saban hari, hang berhenti ya.